Ada seorang makcik jumpa saya hari tu. Lepas kuliah, "Assalamualaikum Ustaz." Salam. "Nak jumpa Ustaz, boleh?" "Boleh." "Ustaz," teriak dah. "Anak saya Ustaz." 4 orang. Semuanya jadi baik-baik. Ada seorang ni, "Allah Ustaz, saya tak tahulah apa nak jadi dengan dia. Tiap-tiap hari duk buat kami teriak Ustaz. Ni kami ni tiap-tiap malam bangun duk menangis, mengadu ke Allah ni. Pasal dia lah Ustaz." Saya tanya kat makcik, "Makcik, agak-agak lah kalau semua anak-anak makcik yang 4 orang tu semua jadi yang macam mana makcik nak tu, agak-agak nak bangkit tak tengah malam mengadu-mengadu menangis macam tu dekat Allah?" "Tak Ustaz." Yang tu saja cara Allah nak makcik bangun mengadu, nak dengar rintihan makcik, nak dengar tangisan makcik, nak makcik angkat tangan mengadu dekat Allah tiap-tiap malam sebab Allah rindu makcik angkat tangan dekat dia. Maka Allah bagi anak yang macam tu, dan anak tu lah menjadi penyebab makcik bangun qiyamul lail tiap-tiap hari. Betul tuan-tuan? Rupanya dalam hidup kita ni banyak benda yang Allah susun yang kita tak tahu. Kita duk sangka Allah zalim kat kita. Dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Kita duk kata orang buat zalim kat kita. Dah, melainkan Allah nak jadikan dia tu asbab untuk Allah ampun dosa-dosa kita yang banyak tu. Mungkin anak kita tu, ya Allah pasal apa anak tu? Mungkin anak tu lah nak jadi penyebab kita bangun tiap-tiap malam qiyamul lail. Banyak benda yang Allah susun dalam hidup kita yang kita selalu sangka buruk dengan Allah.